salah satu ulama tertua di Aceh. Bagaimana tidak, beliau lahir pada tahun 1932. Jika dihitung dari kelahirannya, maka umur Abu Tumin sekarang kurang lebih 86 tahun. Beliau merupakan salah satu murid Abuya Mudawali yang masih hidup bersama kita sampai sekarang ini. Setelah beliau lama menuntut di daerah Darussalam Labuhan Haji, pada tahun 1958, beliau pun pulang ke tempat asalnya, yaitu Kuala Jempabirun. Di sana beliau meneruskan dayah sang ayah tercinta dan kakeknya, yaitu meneruskan dayah Babus Salam Blang Blade, yang merupakan salah satu dayah tertua juga di Aceh. Tengku Haji Abdul Wahab Matang Perlak, atau yang akrab disapa dengan Abu Matang Perlak. Beliau merupakan salah satu ulama tertua di Aceh, di mana beliau lahir pada tahun 1935. Dari tahun tersebut, umur beliau sudah menyentuh kurang lebih 83 tahun. Sosok beliau merupakan al-mursyid daripada tarikat An-Naqsyabandi yang masih hidup bersama kita sekarang ini. Dan beliau merupakan salah satu ulama alumni daripada daerah Darussalam Labuhan Haji, murid langsung Abuya Mudawali Al-Khalidi. Abu Hanafiyah Matang Kuli, atau yang akrab disapa dengan Abu Matangkeh. Beliau merupakan salah seorang ulama alumni daripada daerah Darussalam Labuhan Haji, atau murid langsung Abuya Mudawali. Beliau juga merupakan seorang ulama tertua di Aceh, di mana beliau lahir pada tahun 1925. Dari tahun tersebut, umur beliau sudah menyentuh 93 tahun. Abu Daud Zamzami. Abu Daud Zamzami merupakan salah satu ulama tertua di Aceh. Beliau dilahirkan pada tahun 1935. Lalu pada tahun 1953, beliau merantau ke Labuhan Haji untuk menuntut ilmu di daerah Darussalam Labuhan Haji. Dan 7 tahun berselang, pada tahun 1960, beliau pulang ke kampung halamannya Banda Aceh. Itulah 4 ulama murid langsung daripada Abuya Mudawali Al-Khalidi. Marilah kita doakan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita doakan agar mereka selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan komen di bawah jika masih ada ulama yang merupakan alumni dari daerah Darussalam Labuhan Haji.